Hai semua, Amni kembali. Saya Afrin kembali lagi ke vlog sekolah kita. Hari ni kami berdua ada misi khas. Kita nak cari aktiviti apa hari ni? Setakat ni, tak ada apa-apa yang menarik pun. Sekolah kita aman. Aman betul. Kejap. Weh, dia buat semua betul seorang-seorang. Rakam. Kenapa kita kena menyorok pula? Supaya nampak macam profesional. Faham. Okey semua. Sasaran kita Kairis. Kita nak tahu kenapa dia buat semua tu. Aku ni macam detektif Conan. Operasi Hero Senyap. Dah lah. Kita buat sendiri-sendiri je lah. Kenapa Kairis buat macam tu? Kita guna AI. Buat apa? Sebab tu lah kita kena siasat dulu. Faham. Senyap, jangan bagikan toy. Senyap, operasi bermula. Kiri tengok, kanan tengok, sasaran ada di depan. Langkah perlahan, muka serius, konon ada rancangan. Hebat kononnya. Diam. Intip, jangan kantoi. Si hebat kononnya. Tu. Kairis. Boleh saya bantu? Senyap, jangan. Kita orang fikir, kita orang bijak. Kita orang intip. Kita orang rakam. Kita orang siap ada nama operasi lagi. Tapi makin lama kita orang ikut dia, semakin kita orang sedar. Yang pelik sebenarnya bukan dia. Tapi yang pelik kita orang. Apa salah saya? Tak. Habis tu, kenapa saya kat sini? Masa tu kita orang ada satu masalah. Kita orang dah ikut dia seminggu dah. Tapi tak tahu macam mana nak mulakan temumbuan. Sebab soalan pertama yang saya tulis, rahsia apa? Itulah masalahnya. Dia tak ada rahsia. Kita orang dah perhatikan awak seminggu. Kita orang bukan spy tau. Okey, saya rasa ayat tu tak membantu. Kita orang nak tahu satu benda. Kenapa kau buat semua tu? Sebab saya nampak mereka menunggu dan mengharapkan saya. Itu je. Itu je lah. Kejap. Dah habis ke temumbuan? Biarlah dia. Dah habis kot. Kanan tengok, sasaran ada di depan. Langkah perlahan, muka serius, konon ada rancangan. Intip, jangan kantoi. Rakam, jangan cuai. Kami datang penuh bergaya, menyorot pun. Hero tanpa kamera is a rare.